Taha Edugen Show. Assalamualaikum, bertemu lagi kita pada hari ini, di mana pada hari ini sempena hari bekerja, kita akan bermain satu permainan yang berkait dengan pekerjaan. Jadi nak tahu macam mana permainan untuk hari ini? Jom! Okey, jadi untuk permainan hari ini diberi nama pilih dan padan jawapan yang paling tepat. Di mana setiap peserta akan diberi satu pekerjaan dan mereka perlu pilih dua subjek utama yang berkait dengan pekerjaan tersebut. Jadi kat depan ni adalah jawapan-jawapan tu. Setiap peserta akan macam pilih dan tunjuk dan sebutlah apa subjek tersebut. Kalau betul, betul. Kalau salah, salah. Okey, jadi yang belakang dah sediakan? Dah. Jom. Pekerjaan yang pertama, pegawai bank. Pilih dua subjek yang berkait. Bank. Easy. Yang pertama, saya mengambil kertas prinsip perakaunan. Yang kedua, ekonomi. Kurang tepat. Matematik dan ekonomi. Betul. Pekerjaan dia juruterbang. Pilih dua subjek utama. Geografi dengan apa? Sejarah. Okey, sedap. Geografi dan prinsip perakaunan. Prinsip perakaunan. Salah, bukan. Jawapan dia fizik dan matematik. Loh, bukan geografi lah. Pekerjaan yang seterusnya, doktor. Sabar, Ustaz. Doktor. Ni ikut pengalaman saya belajar dulu kan. Biologi dan juga fizik. Kurang tepat. Jap. Biologi dan juga matematik. Bukan, kurang tepat. Jadi kimia. Betul. Easy. Pekerjaan yang seterusnya adalah jurutera mekanikal. Astagfirullah. Mekanikal. Sains komputer dan matematik. Kurang tepat. Aku dah confident tadi. Matematik dan fizik. Betul. Pekerjaan dia adalah ahli farmasi. Apa tu? Kimia dengan biologi. Betul. Pekerjaan dia adalah accountant. Satu lagi, perakaunan dengan ekonomi, betul tak? Kurang tepat. Kalau matematik dengan prinsip perakaunan, betul tak? Betul. Wartawan. Sejarah dan juga bahasa Melayu. Betul. Dan seterusnya, ahli geologi. Ya Allah. Okey, geografi. Okey. Kimia. Betul. Pekerjaan dia adalah peguam. Peguam. Bahasa Melayu dan juga sejarah. Betul. Seterusnya, ahli ekonomi. Aduh, ahli ekonomi. For sure, this ekonomi kena ada. Yang kedua, matematik. Betul. Pakar IT. Sains komputer dengan
Sains sosial. Kurang tepat. Sains komputer dengan matematik. Betul. Soalan yang terakhir. Pekerjaan dia adalah saintis data. Sains komputer dengan sains sosial. Kurang tepat. Matematik dengan sains komputer. Betul. Okay, jadi telah tamatnya permainan kita pada hari ini. Macam mana di belakang? Okey? Okey. Jadi semua dah tahu ke subjek-subjek yang berkait dengan pekerjaan? Sudah tahu. Alright. Jadi jangan lupa untuk nantikan episod permainan akan datang. Jadi, selahkan kepitaran. Luaskan pengetahuan. Bye-bye.